Kalau kita nak masak kan, masakan daging ni, sebenarnya untuk setiap masakan tu dia ada potongan yang tersendiri yang lagi sesuai lah. Saya nak beritahu apa jenis-jenis potongan yang sesuai untuk setiap masakan. Okay, so yang pertama untuk hiris nipis. Hiris nipis ni kebiasaannya kita pakai untuk yang nak masak cepat. Contohnya macam daging black pepper, stir fry ataupun apa-apa yang kena tumis. Kalau yang tu better pakai yang hiris nipis lah. Ataupun kalau kita kat sini kita panggil macam yakiniku. Okay. Yang kedua, dadu. Dadu ni paling simple lah sebenarnya sebab kita selalu masak rendang. Nak dekat raya ni masak rendang, ambillah potongan dadu. Sebab apa? Untuk rendang ni sesuai dengan potongan dadu ni sebab apa-apa masakan yang kena ambil masa yang lama, kita sesuai untuk ambil dadu. Contohnya rendang, kari ataupun gulai. Okay, so untuk tiga ni better ambil untuk potongan dadu. Yang ketiga, potongan kecil memanjang ataupun kita panggil strip lah. Okay, so yang ni kalau nak buat hiasan, contohnya macam untuk spaghetti kan. Spaghetti kita nak tabuk daging kat atas tu, kita potong cara tu lah. Ataupun nak buat black pepper pun boleh juga. Yang ni dia masak cepat sikit lah. Potongan yang keempat adalah potongan tebal. Potongan tebal ni selalunya untuk grill ataupun bakar. Okay, kalau nak buat macam stick ke, nak buat macam grill kan, boleh lah untuk pakai potongan tebal. Selalunya untuk potongan tebal ni orang akan potong 1 ke 2 inci lah. Barulah juice dalam daging tu akan stay. Yang kelima, yang terakhir adalah potongan cincang ataupun kita panggil mince meat lah. Kalau yang ni usually orang akan buat macam inti samosa ke, kari puff ataupun nak buat spaghetti bolognese ke kan. So untuk hidangan yang ni sesuai untuk daging cincang. Sebab kalau nak pakai daging potong kecil-kecil tu macam tak sesuai sangat. So better kita pakai mince meat lah. Daging hancur which is yang boleh kita dapatkan di pasaran yang dah disiap pack. So senanglah balik masak terus saja. So, untuk setiap masakan, jangan menghentam saja ambil apa-apa potongan. Kita kena tengok dululah masakan ni sesuai untuk potongan apa. So, that's why kalau apa-apa potongan yang hampa nak, boleh saja main dekat Kuala Mi House, minta je. Kata je hampa nak masak apa, kita boleh tolong potongkan. Okay, so selamat berjumpa.